Baik, kita tengok soalan 2A. Rajah 2.1 menunjukkan seekor haiwan vertebrata. Soalan 1 Roman. Apakah maksud haiwan vertebrata? Rangsangan soalan. Rangsangan untuk soalan ini ialah gambar haiwan vertebrata yang ditunjukkan dalam rajah. Jadi soalan ini gunakan gambar tu sebagai asas. Jawapannya ialah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Ini adalah soalan definisi. Jadi bila keluar soalan macam ni, cukup kita jawab dengan maksud haiwan vertebrata, iaitu haiwan yang ada tulang belakang. Seterusnya soalan 2 Roman. Mengapakah haiwan ini akan mati jika tersangkut di jaring nelayan? Jawapannya ialah haiwan ini bernafas melalui peparu. Cara nak jawab soalan macam ni mudah saja. Soalan tanya sebab kenapa haiwan tu mati kalau tersangkut, jadi kita kaitkan dengan cara ia bernafas. Ikan lumba-lumba ni akan mati kalau tersangkut dalam jaring sebab dia bernafas guna peparu, bukannya insang. Jadi, bila terperangkap, dia tak boleh timbul ke permukaan untuk ambil oksigen, dan akhirnya dia akan mati lemas. Sekarang kita pergi ke soalan B. Ehsan mendapati bahawa pokok betik dalam rajah 2.2 dikelaskan sebagai tumbuhan dikotiledon walaupun pokok betik mempunyai akar serabut dan batang lembut. Berikan sebab. Rangsangan soalan. Rajah 2.2 menunjukkan pokok betik. Dalam soalan, disebut bahawa pokok betik mempunyai akar serabut dan batang lembut, tapi masih juga dikategorikan sebagai tumbuhan dikotiledon. Jawapannya ialah pokok betik mempunyai daun berurat jejala. Macam mana nak jawab soalan ni? Fokus pada ciri utama dikotiledon yang ada pada pokok betik. Jangan keliru dengan ciri monokotiledon seperti akar serabut dan batang lembut. Jadi, walaupun pokok betik ada akar serabut dan batangnya lembut, ciri daunnya yang berurat jejala membuktikan bahawa ia masih tergolong dalam kumpulan dikotiledon. Baik, sekarang kita pergi ke soalan C. Ehsan kemudian bersama rakan sekelasnya mengkaji rajah 2.3 tentang populasi orang utan di Sabah. Jika tindakan segera tidak diambil untuk memelihara dan memulihara haiwan endemik tersebut, orang utan akan menghadapi masalah kepupusan. Rangsangan soalan. Rangsangan soalan di sini ialah graf populasi yang menurun dan ancaman kepupusan. Soalan 1 Roman. Berikan cadangan anda untuk mengatasi isu alam sekitar ini. Jawapannya ialah melarang pemburuan haram, mendirikan pusat pembiakan dan juga memelihara habitat semula jadi. Sekarang, macam mana nak jawab soalan jenis macam ni? Ini soalan berbentuk cadangan. Jadi jawapan kita mestilah dalam bentuk tindakan atau langkah penyelesaian yang relevan dengan isu alam sekitar. Gunakan kata kerja yang jelas, contohnya melarang, menubuhkan, atau memelihara. Ingat, sekurang-kurangnya 3 cadangan perlu diberikan untuk dapat markah penuh. Contoh jawapan yang sesuai ialah begini, melarang pemburuan haram, dengan undang-undang yang ketat supaya orang utan tidak lagi diburu. Mendirikan pusat pembiakan, supaya bilangan orang utan dapat ditingkatkan dengan kawalan manusia. Dan memelihara habitat semula jadi, iaitu hutan yang menjadi tempat tinggal orang utan, supaya tidak musnah. Soalan 2 Roman. Secara purata, 2,000 hingga 3,000 orang utan dibunuh setiap tahun, yang membawa kepada kepupusan spesies ini di alam liar dalam tempoh kurang daripada 50 tahun. Apakah pandangan anda tentang kepentingan spesies tersebut dipelihara dan dipulihara? Rangsangan soalan. Rangsangan soalan ialah data kadar pembunuhan orang utan dan ancaman kepupusan dalam tempoh 50 tahun. Jawapannya ialah orang utan berperanan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Orang utan juga berfungsi sebagai sebahagian daripada siratan makanan, dan ini membantu mengekalkan keseimbangan alam semula jadi. Sekarang, macam mana nak jawab soalan ni? Pertama, nyatakan pandangan kita tentang kepentingan orang utan. Lepas tu, kaitkan jawapan dengan fungsi orang utan dalam ekosistem. Ingat, untuk dapat markah penuh, mesti ada sekurang-kurangnya 2 isi penting.